Kakak polis saman kereta. Bilangan musuh ada 3. Peluru pun tinggal 3 biji je. Tak boleh tersilap kali ni. Saya kena bertenang. Saya adalah polis bandaraya Roksu yang cekap. Kerja hari ini siap tanpa bazirkan sebarang peluru. Apa yang awak buat tu, Cik Jojo? Ya. Ini terlalu tengok drama detektif lah ni. Tak boleh harap langsunglah budak baru zaman sekarang ni. Saya minta maaf, Puan. Baik, sekarang ni kita pergi ke tempat yang dilarang letak kereta. Baik. Akhir-akhir ni banyak sangat pemandu yang cukup teruk. Letak kereta sesuka hati. Awak buat rondaan. Baik. Dan seperkara lagi, di sini banyak berlaku kes ragut, jadi perhatikan. Orang yang lalu lalang di sini baik-baik, ya? Saya faham, Puan. Baik, sekarang awak pergi buat rondaan di sebelah sana. Baik. Teruskan kerja. Berusahalah, ya? Ya, yang ni dah langgar undang-undang. Sekarang tunduk. Baik tunduk, Lieutenant Julia. Ada penjenayah yang pegang pistol di bangunan depan sana. Adik ni main polis-polis ya. Maafkan kakak ya, Dek. Tapi kakak sedang buat kerja sekarang ni. Bahaya! Apa kamu buat ni? Penjenayah dah buat tembakan. Nasib baik terkena baju ni je. Ini semua hanya permainan. Teliti juga budak ni. Kejadian sedang berlaku di bilik mesyuarat, bukan di sini. Adik ni agak kelakar jugalah. Adik nak jadi seorang penyiasat hebat nampaknya. Adik nak tahu, kakak juga suka tengok drama penyiasatan. Encik Murai, dengar tak? Kenapa ada darah mengalir di tempat kejadian? Kenapa ni? Dahlah buat kerja lagi baik. Hello di sana, Jack di sini. Sekarang suspek sedang bersembunyi dalam bangunan tu. 3 minit dari sekarang kita serbu. Macam cerita 24 Januari ke? Kim, kali ni Papa terpaksa juga serbu masuk ke dalam. Kim, Jangan pedulilah. kamu masih marah pada Papa pasal mama kamu tu ke, Kim? Bukan Papa lah. Mama meninggal bukan disebabkan Papa. Saya faham tentang tu. Tapi bagilah saya sikit masa lagi, Papa. Sebut sekarang. Apa yang awak buat ni, Cik Jujo? Susahlah saya kalau awak asyik ponteng kerja. Bukannya saya nak ponteng kerja, Puan. Cik Jujo, apa kata awak berhenti kerja polis dan pergi jadi pelakon? Tentu itu lebih sesuai dengan awak, kan? Tak, saya tak nak. Saya tak nak jadi pelakon. Kalau macam tu, buat kerja awak tu elok-elok. Ya, baik. Budak ni lah. Rasanya saya ni memang tak sesuai dengan kerja ni lah. Cik Sumiri. Tak boleh ambil hati sangat tahu tentang tadi. Kali ni adik jadi Encik Roku kan? Dari penyiasatan besar. Orang tadi tu bukannya jahat sebenarnya. Dia hanyalah seorang yang pelik. Serupalah. Ya, dah banyak perkara yang terjadi. Tapi jangan tahu hati. Ya, kakak nak jadi macam detektif impian kakak. Sebab itulah kakak masuk polis. Kakak kenalah berusaha. Berani betul dia ni nampaknya. Memandu teruk yang langgar undang-undang ya. Tanda panah apa pula ni? Rasanya mungkin ini ada kena mengena dengan satu jenayah yang terancang. Di sini ke? Baik. Kena. Jangan bergerak. Maafkan saya. Dia tu perakut. Saya menyerah. Jangan tembak saya. Jangan lari. Jangan lari. Berjaya. Aduh. Sekarang awak jangan bergerak. Awak memang hebat. Ya. Selamat jalan penjenayah. Terima kasih
asyik banyak-banyak ya. Tak apalah. Saya hanya buat apa yang patut aja. Boleh tahan juga awak ni. Prestasi yang baik, Cik Jojo. Tak adalah. Kadang-kadang tak sengaja terjadi. Ini dia. Nah, barang penting adik. Terima kasih ya. Oh. Ui, barang penting kakak. Yalah. Terima kasih ya. Hal polis Jepun, saya serah pada awak. Saya ikut saja. Bella ke tempat seterusnya. Cik Jojo, mari kita pergi. Baik. Budak ni lah.